Kalau anda berjalan di Kuala Lumpur hari ini, anda akan nampak sesuatu yang ramai orang anggap sebagai kelemahan. Tapi sebenarnya, mungkin itulah kekuatan sebenar Malaysia. Restoran dikendalikan oleh pekerja asing. Tapak pembinaan dipenuhi pekerja dari luar negara. Ladang sawit bergantung kepada tenaga kerja asing. Malah, banyak kerja domestik juga dilakukan oleh bukan rakyat tempatan. Sekarang bandingkan dengan Jakarta. Hampir semua pekerjaan, dari yang paling rendah hingga yang paling tinggi, dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri. Dua ibu kota serumpun, dua pendekatan berbeza. Satu nampak lebih berdikari, satu nampak lebih bergantung. Tapi persoalan sebenar bukan siapa nampak lebih kuat. Persoalannya, model mana sebenarnya lebih menang dalam jangka panjang. Hari ini kita bongkar satu perspektif yang jarang dibincangkan. Mengapa ni formula gabungan sumber tempatan dan pekerja asing Malaysia mungkin sebenarnya mengalahkan model Indonesia. Sebelum kita mula, saya nak jelaskan sesuatu yang penting. Video ini bukan tentang merendahkan mana-mana negara. Bukan juga tentang mempromosikan kebergantungan tanpa batas. Ini tentang memahami strategi ekonomi yang berbeza dan melihat siapa sebenarnya lebih fleksibel, lebih adaptif dan mungkin lebih bersedia untuk masa depan. Kalau anda percaya memahami ekonomi sebenar lebih penting daripada sekadar emosi dan persepsi, tekan subscribe sekarang. Sebab kita bukan sekadar bincang, kita bongkar. Soalan pertama untuk anda. Bila anda nampak ramai pekerja asing di Malaysia, adakah anda anggap itu kelemahan atau sebenarnya kelebihan strategik? Tulis jawapan jujur anda di komen. Jadi sekarang kita mula dengan asas paling penting. Pertama, kita perlu faham satu perkara yang ramai orang terlepas pandang. Malaysia bukan kekurangan tenaga kerja. Malaysia memilih untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada tenaga kerja tempatan. Ini perbezaan yang sangat besar. Indonesia mempunyai lebih 270 juta penduduk dengan tenaga kerja melebihi 140 juta orang. Malaysia hanya sekitar 33 juta dengan tenaga kerja sekitar 16 juta. Perbezaan ini bukan kecil. Ia mengubah seluruh strategi ekonomi. Indonesia perlu menggunakan rakyatnya sendiri kerana jumlahnya sangat besar. Malaysia pula berada dalam posisi unik. Ia boleh memilih. Dan pilihan yang dibuat selama beberapa dekad ialah ini. Memfokuskan rakyat tempatan kepada pekerjaan bernilai lebih tinggi dan gunakan pekerja asing untuk menampung sektor yang memerlukan tenaga kerja besar. Ini bukan kelemahan. Ini strategi pengagihan sumber. Soalan untuk anda. Kalau anda seorang graduan, adakah anda mahu bekerja di tapak pembinaan di bawah panas terik atau bekerja di pejabat dengan gaji yang sama atau lebih tinggi? Jawapan anda menjelaskan mengapa model ini wujud. Sekarang kita masuk ke perbezaan kedua yang lebih dalam, struktur ekonomi. Ekonomi Indonesia digerakkan oleh penggunaan domestik. Lebih 50% daripada ekonominya bergantung kepada rakyatnya sendiri membeli dan menggunakan. Ini mencipta banyak pekerjaan untuk rakyat tempatan. Malaysia pula adalah ekonomi yang sangat bergantung kepada ekspor, elektronik, minyak sawit, pembinaan, perkilangan. Semua ini memerlukan satu perkara, tenaga kerja yang besar dan kos yang kompetitif. Dalam pasaran global, jika kos anda terlalu tinggi, anda kalah. Di sinilah formula Malaysia muncul dengan menggabungkan tenaga kerja asing yang sanggup bekerja pada kos lebih rendah. Malaysia boleh mengekalkan daya saing global tanpa membebankan rakyat tempatan dengan pekerjaan yang mereka tidak mahu. Ini bukan eksploitasi jika diurus dengan betul. Ini adalah kelebihan kos. Dan kelebihan kos ini membolehkan ekonomi berkembang lebih pantas. Tapi tunggu, ada satu perkara yang ramai tak sedar. Model Indonesia yang nampak berdikari sebenarnya mempunyai cabaran tersembunyi. Dan ini membawa kita ke perbezaan ketiga, tahap gaji dan realiti kehidupan. Di Indonesia, ramai rakyat bekerja dalam sektor dengan gaji yang lebih rendah. Bukan kerana mereka tidak mampu buat kerja lain, tetapi kerana pilihan yang ada terhad.
Di Malaysia, rakyat tempatan mempunyai lebih banyak pilihan dan ini mengubah tingkah laku. Ramai tidak mahu bekerja dalam sektor 3D, dirty, dangerous, difficult. Jadi siapa yang isi kekosongan ini? Pekerja asing. Sekarang fikirkan ini secara jujur. Adakah lebih baik memaksa rakyat tempatan bekerja dalam sektor yang mereka tidak mahu atau membuka ruang supaya mereka boleh naik ke pekerjaan yang lebih selesa dan berkemahiran? Ini bukan soalan mudah, tapi jawapan anda akan menentukan bagaimana anda melihat model ini. Sekarang kita masuk ke bahagian yang sangat penting dan jarang dibincangkan secara jujur. Sektor tidak formal. Di Indonesia, sektor ini sangat besar. Penjual jalanan, pekerja harian, perkhidmatan kecil. Ia menyerap berjuta-juta tenaga kerja. Dan ia membantu mengurangkan pengangguran. Tapi ada harga yang perlu dibayar. Tiada perlindungan sosial yang kuat. Pendapatan tidak stabil. Produktiviti lebih rendah. Malaysia mempunyai sektor tidak formal yang jauh lebih kecil. Ekonominya lebih formal, lebih tersusun, lebih terkawal. Ini bermakna banyak pekerjaan memerlukan struktur, kontrak, sistem dan di sinilah pekerja asing memainkan peranan penting. Mereka mengisi ruang dalam sistem formal yang memerlukan tenaga kerja konsisten. Soalan untuk anda, adakah anda lebih suka ekonomi yang menyerap semua orang tetapi kurang perlindungan atau ekonomi yang lebih tersusun tetapi bergantung kepada tenaga luar? Sekarang kita masuk ke perbezaan keempat, dasar kerajaan. Indonesia secara aktif menghadkan pekerja asing. So, mereka melindungi pekerjaan tempatan dan pada masa yang sama, mereka menghantar jutaan rakyat bekerja ke luar negara. Malaysia pula mengambil pendekatan berbeza, lebih terbuka, lebih fleksibel, membenarkan kemasukan pekerja asing untuk menyokong sektor kritikal. Dan di sinilah ramai orang salah faham. Mereka fikir ini tanda kelemahan. Tapi dalam banyak kes, ini adalah kelebihan adaptasi. Ekonomi global berubah dengan cepat. Permintaan naik turun, projek datang dan pergi. Dengan akses kepada tenaga kerja asing, Malaysia boleh menyesuaikan diri dengan lebih pantas. Tambah bila perlu, kurangkan bila perlu. Ini memberi fleksibiliti yang sangat besar. Sekarang, ini bahagian paling penting dalam video ini. Ramai orang bercakap tentang seperangkap gaji rendah di Malaysia dan ia wujud. Tapi itu bukan keseluruhan cerita. Apa yang ramai tak nampak ialah ini. Tanpa pekerja asing, banyak sektor mungkin tidak dapat beroperasi pada skala sekarang. Jika kos naik terlalu tinggi, pelabur mungkin berpindah ke negara lain. Peluang pekerjaan bernilai tinggi juga akan hilang. Ini realiti globalisasi. Jadi Malaysia berada dalam satu keseimbangan yang sangat sensitif. Menggunakan pekerja asing untuk mengekalkan daya saing sambil perlahan-lahan meningkatkan nilai pekerjaan tempatan. Ini bukan mudah, tapi ia memberi satu kelebihan yang Indonesia tidak sepenuhnya miliki. Pilihan. Malaysia boleh naik taraf, beralih ke automasi, meningkatkan gaji secara berperingkat kerana asas ekonominya sudah kukuh. Sekarang mari kita tanya soalan besar, model mana lebih mampan? Model Indonesia memberi kelebihan dari segi kemandirian tenaga kerja. Wang kekal dalam negara. Kurang isu sosial berkaitan pekerja asing, tapi ia datang dengan cabaran produktiviti dan perlindungan pekerja. Model Malaysia pula memberi kelebihan dari segi fleksibiliti dan daya saing global. Rakyat tempatan boleh fokus kepada pekerjaan bernilai lebih tinggi. Ekonomi boleh berkembang walaupun populasi kecil, tapi ia datang dengan risiko kebergantungan. Jadi siapa menang? Jawapannya mungkin mengejutkan. Bukan siapa yang lebih berdikari, tapi siapa yang lebih strategik. Dan dalam banyak aspek, formula Malaysia yang menggabungkan sumber tempatan dengan pekerja asing memberi kelebihan yang lebih dinamik, lebih fleksibel, lebih sesuai untuk dunia yang sentiasa berubah. Tapi ini bukan bermakna Malaysia tidak ada masalah. Kebergantungan perlu dikawal, gaji perlu ditingkatkan, automasi perlu dipercepatkan. Jika tidak,
Kelebihan ini boleh bertukar menjadi kelemahan. Sekarang kita rumuskan semuanya dalam cara paling mudah. Indonesia kuat kerana jumlah. Malaysia kuat kerana strategi. Indonesia berdikari. Malaysia adaptif. Indonesia menyerap tenaga kerja. Malaysia mengoptimumkan tenaga kerja. Dua pendekatan, dua logik berbeza dan masa depan mungkin tidak milik salah satu sahaja, tetapi milik mereka yang tahu menggabungkan kedua-duanya. Sekarang saya nak tanya anda satu soalan terakhir. Jika anda seorang pembuat dasar, adakah anda akan pilih model berdikari sepenuhnya atau model fleksibel seperti Malaysia? Dan apakah satu perkara yang anda akan ubah untuk menjadikannya lebih kuat? Saya akan baca setiap jawapan anda. Tinggalkan komen sekarang. So, kalau video ini membuka perspektif baru kepada anda, tekan butang like. Dan kalau anda nak lebih banyak analisis yang jujur, tajam dan berasaskan realiti, subscribe sekarang sebab seperti yang kita nampak hari ini, kekuatan sebenar sesebuah ekonomi bukan tentang apa yang nampak di permukaan, tetapi bagaimana ia membuat pilihan. Dan dalam dunia hari ini, ekonomi bukan nasib, ia